Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Haziq Danish dan saya Hadif Afiq, wartawan TV Princess Anda pada hari ini. Pada hari ini, pihak sekolah telah melangsungkan program iftar jama'i bagi tahun 2026 di mana semua guru, ibu bapa dan murid dapat meluangkan masa untuk berbuka bersama. Program ini juga disambut meriah dengan kedatangan ibu bapa dan para tetamu. Seperti anda semua boleh lihat pada waktu ini, ibu bapa mula menghadirkan diri ke kawasan pendaftaran dan pada waktu yang sama sudah berlangsungnya ceramah nuzul Al-Quran yang dijalankan di surah Al-Halili. Mari kita bersama-sama saksikan. And there's a place that I've dreamed of where I can free my mind. I hear the sounds of the season and lose all sense of time. I'm moving far away to a sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream. You know what I mean. The summer air by the seaside, the way it fills our lungs, the fire burns in the night sky. يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك. Bersama saya dengan Ustazah Jamilah pada hari ini. Ustazah, saya ingin menanyakan satu soalan. Apakah harapan Ustazah dengan program iftar jama'i yang diadakan pada hari ini? Baik, Ustazah selaku antara AJK tertinggi untuk program ini. Jadi Ustazah harapkan program ini menjadi satu tanda ingatan, kenangan ibu bapa dan warga sekolah, yang mana program ini antara satu program yang mengumpulkan paling ramai ibu bapa dan murid. Jadi dengan kerjasama semua memeriahkan majlis. Jadi harapannya majlis ini mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara ibu bapa, guru dan juga murid lah. Okey, terima kasih Ustazah. Sama-sama.